perang telah bermula semula. Itulah yang dilaungkan lelaki itu dari tingkap apartemennya di Bandar Abbas, selatan Iran. Kamera telefon bimbit bergegar. Di belakangnya, seluruh langit sedang terbakar. Sebuah bola api jingga menelang ufuk. Asap hilang dalam kegelapan. Dan dia mengulangi ketakutan. Perang telah bermula semula. Bandar Abbas. Perang telah bermula semula. Dan ia bukan hanya satu bandar. Dalam 2 minggu terakhir, Iran telah diserang berkali-kali. Pesawat pejuang tentera laut dan tentera udara Amerika Syarikat, peluru berpandu dan senjata yang tidak pernah digunakan oleh orang Amerika dalam pertempuran. Letupan berlaku dari satu hujung ke hujung negara. Cuma ada satu perkara di sini yang tidak kena. Kurang dari sebulan yang lalu, kedua-dua negara ini, Amerika Syarikat dan Iran, menandatangani perjanjian damai. Satu perjanjian sebenar dengan jabat tangan antara kedua-dua presiden untuk menamatkan perang selama 4 bulan dan membuka semula Selat Hormuz. Perdamaian itu sudah ada di atas kertas. Tapi, dalam masa 3 minggu, semuanya lenyap begitu saja. Jadi, beri perhatian pada soalan ini sebab inilah yang menjadi inti kepada keseluruhan video ini. Apa yang Iran lakukan sehingga membuang perjanjian damai ke dalam tong sampah dalam masa kurang dari sebulan? Dan kenapa jawapan dari Amerika Syarikat kali ini bukan sekadar satu lagi pengeboman? Ia adalah sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah dilihat pada permulaan perang. Simpan soalan itu kerana jawapannya bermula di tempat yang hampir tiada siapa yang perhatikan. Pertama sekali, anda perlu faham kenapa bahagian laut itu sangat bernilai. Selat Hormuz ialah laluan air yang terletak di antara Iran dan negara yang dipanggil Oman. Di bahagian yang paling sempit, lebarnya hanya 34 km. Dan anda mungkin pernah dengar bahawa hampir 1/5 daripada semua minyak dunia melalui kawasan itu. 20 juta tong sehari. Tapi minyak hanyalah bahagian yang semua orang tahu. Apa yang hampir tiada siapa tahu ialah apa lagi yang melalui corong itu. Sepertiga daripada semua helium di planet ini, gas yang tanpanya tidak dapat dihasilkan satu pun chip komputer, dari telefon bimbit anda hingga ke superkomputer paling canggih di dunia, serta baja yang menyuburkan ladang-ladang di seluruh Asia dan Afrika. Maksudnya, sesiapa yang mengawal koridor sepanjang 34 km itu bukan sahaja menguasai bekalan petrol, dia juga memegang tenaga, makanan dan teknologi seluruh dunia dalam satu genggaman. Dan lihatlah satu perkara yang kejam. Apabila minyak mentah berkurangan, harganya naik dan kemudian turun semula. Tapi helium, baja, bahan mentah chip, semua itu bekalannya berkurang sedikit demi sedikit dan kekal terhad selama bertahun-tahun. Itulah senjata yang dipilih oleh Iran dan mereka fikir ia menjadikan mereka kebal. Perang bermula pada 28 Februari dengan serangan mengejut oleh Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran. Tindak balas Iran adalah serta-merta menutup selat itu. Tiba-tiba, Iran memutuskan bahawa merekalah yang menentukan siapa yang boleh lalu. Tetapi, sementara meriam saling berbalas tembakan, Iran melakukan sesuatu yang lebih senyap dan lebih bijak boleh dikatakan. Mereka sedang membina sebuah mesin kutipan. Pada bulan Mei, kerajaan Iran menubuhkan sesuatu yang namanya macam jabatan kerajaan. Ia dinamakan sebagai pihak berkuasa Selat Teluk Parsi. Pada hakikatnya, ia adalah tol yang disamarkan. Setiap kapal yang ingin melintasi perlu mendaftar, memohon kebenaran dan mengambil insurans wajib Iran. Iran telah menerbitkan peta laluan selamat dan memberi amaran bahawa keluar dari laluan itu akan dianggap sebagai pelanggaran. Maksudnya, Iran bukan sekadar menyekat selat itu secara paksa. Mereka mengubah kawalan itu menjadi satu perniagaan tetap dengan dokumen dan bayaran. Sebuah mesin untuk mengaut wang daripada sesiapa yang perlu melaluinya. Semuanya disokong oleh kekuatan kasar. Kawanan bot laju pengawal revolusi, peluru berpandu yang dihalakan ke laut, drone. Ranjau laut yang tersembunyi di bawah air dan gangguan isyarat navigasi satelit untuk membutakan kapal-kapal.
Semua ini menyebabkan kos untuk melintasi meningkat begitu tinggi sehingga kebanyakan syarikat pemilik kapal berputus asa. Amerika Syarikat bertindak balas dengan meletakkan pihak berkuasa itu dalam senarai sekatan dan memanggilnya apa yang sebenarnya, pemerasan kapal. Tapi di sinilah bahagian yang tak masuk akal. Jika Iran sudah ada senjata sebesar itu yang sudah siap, kenapa mereka sendiri yang memusnahkan keamanan yang baru saja mereka tandatangani? Kerana pada bulan Jun, kedua-dua pihak telah menandatangani satu perjanjian untuk menamatkan semuanya. Pada 17 Jun, kedua-dua presiden telah menurunkan tanda tangan pada satu memorandum persefahaman. Dan ada satu peraturan yang jelas. Selama 60 hari, kapal-kapal akan melalui tanpa sebarang tol sementara masa depan perairan itu sedang dirundingkan. Cuma Iran tak pernah sembunyikan apa yang mereka mahukan selepas itu. Mereka sudah beri amaran bahawa selepas 60 hari, mereka akan mengenakan apa yang mereka panggil sebagai charge insurance. Tol itu akan kembali, cuma dengan nama lain. Kesabaran tak bertahan lama pun. Pada 6 dan 7 Julai, Iran melepaskan tembakan. Dalam masa 24 jam, mereka menembak ke arah 3 kapal dagang di selat itu. Salah satu daripadanya, kapal kargo yang berbendera Cyprus telah terkena tembakan. Seorang anak kapal hilang. Satu serangan secara langsung terhadap kapal-kapal awam. Memusnahkan satu perjanjian yang baru berusia kurang dari sebulan. Di pihak Amerika, jawapannya sangat tegas. Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat, Pete Hegseth, naik ke mimbar Pentagon dan merumuskan semuanya dalam satu ayat. Satu-satunya perkara yang menghalang lalu lintas di selat pada masa ini ialah Iran. Ia terbuka untuk lalu lintas sekiranya Iran tidak berbuat demikian. Satu-satunya perkara yang menghalang lalu lintas di selat itu ialah Iran menembak kapal-kapal. Selat itu terbuka, asalkan Iran berhenti menembak. Semua kesalahan dilemparkan kembali kepada Iran. Sekarang, beri perhatian kerana di sinilah tindak balasnya berubah skala. Ia bukanlah pengeboman balas dendam dan selesai begitu sahaja. Ia berlaku berulang kali, malam demi malam. Dalam satu malam sahaja, orang Amerika berkata mereka telah menyerang 140 sasaran tentera. Dan serangan-serangan yang sebelum ini hanya di kawasan pantai mula masuk jauh sehingga 1,500 km ke dalam wilayah Iran. Sasaran-sasaran itu bukan dipilih secara rawak. Pertahanan udara, radar di pantai, pelancar peluru berpandu, gudang drone, bot serangan. Setiap satu adalah sebahagian daripada keupayaan Iran untuk menutup selat itu. Amerika Syarikat tidak membalas. Mereka sedang membongkar senjata itu skru demi skru. Dan pada saat itulah sesuatu yang dunia tidak pernah lihat dalam pertempuran sebenar muncul. Perhatikan gambar ini kerana ia adalah bersejarah. Apa yang memotong air dengan kelajuan tinggi itu adalah haluan sebuah bot. Dan tiada sesiapa di dalamnya. Ia ialah drone serangan laut yang merempuh sasaran dan meletup. Orang Amerika memanggilnya sebagai Corsair. 3 daripada mereka telah mengenai pelabuhan pangkalan tentera laut Bandar Abbas. Ini adalah kali pertama dalam sejarah pasukan Amerika Syarikat menggunakan drone permukaan jenis ini dalam pertempuran. Et nos chiens. Itulah yang dirakam oleh penduduk itu dari tingkap. Bandar Abbas diterangi cahaya jingga akibat letupan-letupan. Esep naik ke udara. Orang ramai menjerit bahawa perang telah kembali. Imej-imej ini tersebar di media sosial dan seluruh dunia. Sekarang, membongkar senjata Iran adalah satu perkara. Mengambil alih kawalan selat itu untuk diri sendiri adalah perkara lain. Jauh lebih besar. Dan di sinilah kita sampai ke bahagian paling mengejutkan dalam cerita ini. Pada 13 Julai, dalam satu hantaran di media sosialnya, Presiden Amerika Syarikat menulis semula peraturan di laut itu. Beliau mengisytiharkan bahawa selat itu terbuka dan ia akan terus terbuka dengan atau tanpa Iran. Beliau mengumumkan bahawa Amerika Syarikat kini menjadi penjaga Selat Hormuz dan beliau memberikan nama kepada operasi itu. Ia dipanggil Sekatan Iran. Dan beliau menjelaskan sebabnya dengan terang dan jelas.
kerana ia hanya menghalang kapal-kapal dari Iran dan kapal milik sesiapa yang membeli dari Iran daripada masuk atau keluar. Semua yang lain boleh menggunakan selat itu dengan bebas. Berhenti dan fikirkan apa maksudnya. Senjata yang Iran pasang untuk mengenakan bayaran kepada semua orang kini hanya menghala ke arah mereka sendiri. Satu-satunya yang terkunci di luar selat mereka sendiri ialah Iran. Kad yang Iran simpan untuk menekan Amerika Syarikat kini sudah bertukar tangan dan ada lagi. Sebagai penjaga, Amerika Syarikat akan diberi pampasan. Cas sebanyak 20 ke atas semua kargo yang melalui kawasan itu. Maksudnya, mereka sendiri akan mengenakan bayaran yang sama yang mereka panggil sebagai pemerasan apabila Iran yang mahu melakukannya. Dan inilah bahagian yang hampir tiada siapa sedar. Bahagian yang menjawab soalan dari awal tadi. Kenapa kali ini ia jauh lebih besar daripada sebelum ini? Kerana ini bukan kali pertama. Mari imbas kembali. 3 bulan. Pada 13 April, Amerika Syarikat sudah pun melakukan perkara yang sama. Mereka sudah pun mengenakan sekatan tentera laut ke atas pelabuhan-pelabuhan Iran. Dan ia bukan main-main. Lebih daripada 10,000 anggota tentera. Lebih daripada sedozen kapal perang. Berpuluh-puluh pesawat udara. Semuanya untuk menyekat ekspor minyak Iran melalui laut. Dalam 1 bulan sahaja, menurut anggaran Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat sendiri, sekatan itu telah menyebabkan Iran kerugian hampir 4 bilion 800 juta dolar dalam bentuk minyak yang tidak dapat dijual. Ada satu detik yang merangkum segalanya. Apabila sebuah kapal kargo Iran hampir 300 meter panjangnya, Tosca, cuba melepasi sekatan, sebuah kapal pemusnah Amerika telah melepaskan tembakan meriam 5 inci terus ke bilik enjin. Dan tentera marin naik ke atas kapal dan merampas kapal tersebut. Dan disitulah segalanya mula disedari. Kenapa pengumuman kali ini bukan ancaman kosong? Ini kali kedua Amerika Syarikat merampas senjata paling berharga yang dimiliki Iran. Kali pertama sudah terbukti berkesan. Dan Iran sendiri sudah merasainya. Sebelum kita teruskan, biar saya minta satu perkara ringkas. Kalau anda sudah sampai di sini dan cerita ini lebih masuk akal daripada apa yang digambarkan oleh tajuk utama, langganlah saluran ini sebab kami akan mengikuti setiap bab cerita ini di sini. Sebab Iran sudah tentu tidak menerima semua ini begitu sahaja. Tindak balasnya ialah mencetuskan huru hal di merata-rata. Iran menyerang pangkalan Amerika. Bukan di 1, tetapi di 5 negara serentak. Kuwait, Bahrain, Jordan, Oman dan Qatar. Peluru berpandu balistik melintasi langit Teluk. Siren berbunyi 3 kali dalam 1 hari di Bahrain. Di Kuwait, tentera bergegas untuk menembak jatuh apa yang mereka panggil sebagai sasaran udara musuh. Di Jordan, 4 peluru berpandu telah dipintas di udara. Iran mengisytiharkan sekali lagi selat itu ditutup. Iran juga mendakwa telah menyerang sebuah pangkalan udara di Jordan, memusnahkan pusat komando dan hangar drone. Dan nada kerajaan Iran jelas mencabar. Presiden Parlimen Iran, Muhammad Ghalibaf, yang juga merupakan ketua perunding dengan Amerika Syarikat, telah tampil di internet dan memberi amaran dengan jelas. Jika anda menyerang, anda akan menerima akibatnya. Dan beliau menambah, Selat Hormuz hanya akan dibuka mengikut syarat Iran, bukan di bawah ancaman Amerika. Kata-kata yang keras. Tapi berhenti sekejap pada imej ini dan fikir bersama saya. Sesiapa yang benar-benar mengawal selat itu tidak perlu menyerang 5 jiran sekaligus untuk membuktikannya. Tak perlu pun pergi ke internet untuk menjerit bahawa dia berkuasa di situ. Sebuah negara yang memegang erat picu senjatanya sendiri tidak akan menembak ke semua arah secara terdesak. Ia juga tidak akan mengumumkan secara besar-besaran bahawa ia masih mengawal keadaan. Reaksi yang tersebar seperti ini bukanlah tindakan orang yang berkuasa. Itulah tindakan orang yang telah kehilangan pengaruh dan cuba dengan suara lantang menunjukkan bahawa dia masih penting. Kemarahan Iran bukanlah bukti kekuatannya. Ia adalah bukti bahawa senjata telah terlepas dari tangannya. Dan jangan fikir apa yang Amerika Syarikat lakukan ini adalah tindakan amatur
atau satu percubaan membabi buta. Menutup perairan ialah antara perkara yang paling dikuasai tentera laut Amerika, kan? Dan sejarah membuktikannya. Mari kita kembali ke Perang Saudara Amerika. Untuk menekan selatan, tentera laut utara membentuk satu kepungan 500 kapal di sepanjang pantai. Mereka telah menangkap atau menenggelamkan 1.500 kapal musuh dan memotong 95% ekspor kapas dari selatan. Ekonomi konfederasi dicekik sehingga hancur. Sekatan itu adalah salah satu sebab mereka memenangi perang tersebut. Sekarang, maju ke tahun 1962 semasa krisis peluru berpandu cuba, Presiden Kennedy meletakkan satu kepungan kapal perang mengelilingi pulau itu dengan arahan untuk menghentikan mana-mana kapal Soviet. Dalam masa kurang daripada seminggu, kuasa saingan terbesar di dunia berundur dan menarik balik peluru berpandu mereka. Amerika Syarikat telah memaksa Kesatuan Soviet berundur di lautan tanpa melepaskan walau satu tembakan pun. Nampak tak coraknya? Bila Amerika Syarikat memutuskan untuk menutup lautan, mereka benar-benar menutupnya. Dan musuh di sebelah sana akan terasa pada ekonomi, pada poket, pada keupayaan perang. Dan itulah yang sedang menimpa Iran sekarang. Sekatan yang dihadapi oleh rakyat Iran pada masa ini bukanlah satu pertaruhan gila yang dibuat secara tergesa-gesa. Ia adalah senjata yang sama yang telah memecahkan konfederasi dan memaksa kuasa saingan terbesar dunia berundur. Sekarang, ia dihalakkan kepada mereka. Jadi, kembali kepada soalan dari awal tadi. Apa yang Iran lakukan sehingga menggugat keamanan dalam masa 3 minggu? Dan kenapa reaksi kali ini jauh lebih besar? Sekarang, Anda sudah tahu keseluruhan ceritanya. Iran menyangka mereka masih berkuasa di perairan itu dan mempertaruhkan segalanya dengan menyerang kapal-kapal tersebut. Dan Amerika Syarikat membalas bukan sahaja dengan melucutkan senjata Iran, tetapi juga mengambil senjata itu untuk diri mereka sendiri buat kali kedua dan menamakannya dengan nama musuh mereka sendiri, Sekatan Iran. Kad terkuat yang Iran ada di tangan, sekarang ia telah berbalik menentangnya. Dan ini masih jauh dari berakhir. Sekatan itu mula berkuat kuasa pada 14 Julai dan Iran masih mempunyai peluru berpandu, drone dan bot laju yang tersebar di seluruh teluk. Beberapa hari akan datang akan menentukan sama ada rejim Iran akan menelan penghinaan itu atau cuba membalas semula. Kami akan berada di sini untuk mengikuti setiap pergerakan. Jadi, langganlah supaya anda tidak terlepas apa yang akan datang. Tetapi, sebelum anda pergi, beritahu saya sesuatu di ruangan komen. Adakah anda rasa Iran akan menerima kekalahan ini? Atau adakah mereka akan cuba menutup selat itu sekali lagi walaupun dengan kekerasan? Tulis pendapat anda di bawah. Terima kasih kerana menonton dan jumpa anda di video seterusnya.